kita semua nak buat yang terbaik dalam apa jua perkara, kan? Jom kita fahamkan satu konsep penting ni. Pernah tak terfikir macam mana nak buat sesuatu tu sampai jadi betul-betul sempurna dan cemerlang? Nah, jawapannya ada dalam satu konsep yang sangat hebat dalam Islam, iaitu ihsan. Maksud ihsan ni kita buat sesuatu dengan kualiti terbaik seolah-olah Allah sedang memerhati kita. Dan yang menariknya, konsep ni bukan terhad sesama manusia je, tapi meliputi haiwan juga. Jadi, setiap perbuatan kita, walau nampak kecil, perlu dibuat dengan niat dan usaha yang terbaik. Okey, so macam mana kita nak amalkan ihsan ni dalam rutin harian kita? Masa belajar contohnya, bukan sekadar baca, tapi fokus betul-betul sampai kita faham. Atau bila kita tolong orang, pastikan ianya datang dari hati yang ikhlas, bukan nak menunjuk-nunjuk. Inilah dia maksud sebenar ihsan. Bila kita buat sesuatu dengan niat dan cara terbaik. Jadi, apa pengajaran utama yang boleh kita ambil dan amalkan daripada konsep yang hebat ni? Semuanya bermula dengan kerja kita, cara kita layan orang lain dan juga amalan peribadi kita. Kena ingat, setiap amalan yang kita buat dengan baik dan ikhlas, nilainya akan jadi lebih sempurna. Jadi, cuba fikir sekejap, apa satu benda yang anda boleh mula lakukan dengan ihsan hari ni juga?